Dalam gelap, ada cerita yang belum selesai. Kau berani dengar? Selamat datang ke Seram Spot, tempat segala yang misteri, urban legend dan kisah seram tak masuk akal bermula. Sebuah kisah seram nyata di Lebuh Raya Karak akhirnya terbongkar apabila kamera dashcam rakam penampakan kereta hantu yang selama ini jadi misteri. Saksikan cerita seram urban legend Malaysia versi baru dengan ending paling tak disangka berdasarkan kejadian sebenar yang viral. Sesuai untuk peminat kisah seram, hantu jalan raya, kereta misteri dan cerita karak paling seram 2025. Jangan tonton sorang-sorang. Malam tu sunyi. Langit gelap gelita, cuma disinari lampu jalan yang berselang-seli je sepanjang Lebuh Raya Karak. Jam dah menunjukkan pukul 1.45 pagi. Angin malam meniup perlahan buat suasana dalam kereta Honda Civic tahun 2018 milik Azim rasa sejuk walaupun aircon kereta dah lama dia matikan. Dia baru je habis kerja overtime dekat Damansara dan sekarang dalam perjalanan balik ke rumah mak ayah dia dekat Bentong. Selalunya dia tak suka balik malam-malam macam ni, tapi hari tu memang dia tak boleh elak. Deadline kerja bertimbun. Nak tak nak, dia gagahkan juga bawa kereta sorang-sorang malam-malam. Azim ni sebenarnya bukan jenis penakut. Tapi sejak kecil dia selalu dengar macam-macam cerita pasal Lebuh Raya Karak ni. Kereta hantu, budak kecil, jalan sorang-sorang tepi highway. Ada perempuan berbaju putih tahan kereta dan macam-macam lagi lah. Tapi dia selalu anggap tu semua mitos je. Orang suka mereka-reka cerita seram. Lagi-lagi bila jalan sunyi dan gelap. Cuma satu benda yang Azim buat sejak dia pasang dashcam baru minggu lepas. Dia pastikan kamera tu sentiasa rekod bila dia drive waktu malam. Bukan sebab takut hantu, tetapi sebab zaman sekarang ni macam-macam jadi. Nak elak fitnah kalau ada langgar binatang ke, atau kalau ada kemalangan. Tengah dia drive steady dalam lorong kanan, mata Azim sempat jeling sikit ke tepi. Masa itulah dia nampak sesuatu yang buat jantung dia rasa macam nak berhenti. Dekat bahagian lorong kiri, lebih kurang 30 meter ke depan, ada sebuah kereta lama, model macam Datsun 120Y. Warna dia kabur, macam kelabu bercampur karat. Tapi yang peliknya, kereta tu bergerak perlahan, sangat perlahan. Macam tak masuk gear. Langsung, Azim perlahankan kereta dia sikit nak tengok betul-betul. Tapi makin dia dekat, makin pelik kereta tu nampak. Lampu belakang tak menyala, number plate tak jelas, cermin belakang gelap pekat. Dan kereta tu tak bunyi langsung. Biasanya kalau kereta lama macam tu, mesti bunyi enjin kasar sikit kan. Azim cuba potong kereta tu sebab dia rasa tak sedap hati. Bila dia masuk ke lorong kiri nak potong, tiba-tiba kereta tu hilang. Hilang depan mata dia sendiri, macam terus gaib. Dia tekan brek perlahan dan tengok cermin sisi. Kosong, tak ada apa-apa. Lorong tu kosong. Apa hal ni aku nampak tadi? Azim bercakap sorang-sorang. Badan dia dah rasa seram sejuk. Bulu roma semua dah naik. Dia cepat-cepat masuk balik ke lorong kanan dan tekan minyak sikit. Jantung dia masih berdegup laju, tapi dia cuba pujuk diri sendiri. Mungkin aku penat sangat kot. Halusinasi. Biasalah drive sorang-sorang malam. 5 minit lepas tu, jalan depan dia makin sunyi. Tak ada satu kereta pun dari arah bertentangan. Tiba-tiba, dari jauh, dia nampak lampu merah menyala samar-samar. Azim fikir mungkin ada kereta tengah slow dekat depan. Tapi bila dia makin dekat, lampu tu datang dari kereta yang sama tadi. Datsun tu. Kali ni kereta tu ada dekat tengah jalan, melintang. Macam sengaja nak blok jalan. Azim tekan brek kuat-kuat. Tayarnya berbunyi mencicit. Kereta dia berhenti lebih kurang 10 meter dari kereta lama tu. Azim pegang steering kuat-kuat. Mata dia tak lepas pandang ke arah kereta tu. Apa hal pula ni? Siapa punya kerja ni? Dia buka lampu tinggi. Tapi peliknya, lampu dari kereta dia langsung tak tembus masuk ke dalam kereta Datsun tu. Gelap gelita. Macam kereta tu tak refleks cahaya langsung. Azim ambil telefon dia. Dia nak rakam. Tapi tiba-tiba, dashcam depan kereta dia terus mati.
skrin jadi hitam. Telefon dia pun mati. Padahal bateri tadi masih 60%. Dia cuba tekan power berkali-kali. Tak respon langsung. Masa itulah dia mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Bukan halusinasi, bukan mimpi. Ini real. Dia pegang dada. Degupan jantung dia laju gila. Dalam kepala, macam-macam benda terlintas. Dia tarik nafas panjang, cuba bertenang. Azim nak reverse, tapi masa dia toleh ke belakang, ada seseorang berdiri betul-betul belakang kereta dia. Seorang wanita. Rambut panjang mengurai sampai ke dada. Pakaian lusuh warna putih kekuningan. Mata dia kosong. Tak berkedip. Azim jerit. Nak kuat-kuat. Allahu Akbar. Dia terus tekan minyak. Elak kereta Datsun tu sehabis boleh. Tapi masa dia pecut tu, dia sempat tengok cermin pandang belakang. Wanita tu hilang. Tak tahu ke mana. Datsun tadi pun gaib. Selepas tu Azim terus bawa kereta laju, tak ingat dunia. Sampai ke Tol Bentong, baru dia rasa macam boleh bernafas balik. Dia berhenti tepi jalan, keluar dari kereta dan muntah. Kepala dia pening. Dia duduk tepi jalan, cuba tarik nafas perlahan-lahan. Lepas dah bertenang, dia masuk semula ke dalam kereta. Telefon dia hidup balik. Dashcam pun menyala. Azim cepat-cepat buka rakaman dashcam tadi. Tapi bila dia tengok, semua footage dari jam 1.35 sampai 2.05 pagi hilang. Fail tak wujud langsung. Macam tak pernah dirakam. Azim terdiam. Waktu tu baru dia sedar mungkin apa yang dia alami tadi bukan benda biasa, bukan mimpi, dan bukan semua orang boleh selamat bila nampak kereta tu. Dia buka Google, taip kereta lama hantu Lebuh Raya Karak. Apa yang dia jumpa buat bulu roma dia meremang balik. Rupa-rupanya sejak tahun 90-an lagi, ramai saksi lapor pernah nampak kereta lama yang sama. Datsun 120 Clyde tanpa penumpang. Kadang-kadang muncul melintang jalan, kadang-kadang muncul di lorong perlahan, dan selalunya yang nampak kereta tu akan mengalami kemalangan atau hilang tanpa jejak. Azim termenung. Dia terselamat malam ni. Tapi kenapa dia dan kenapa dashcam dia tak merakam apa-apa? Esok paginya Azim bangun dengan kepala yang berat dan mata lebam tak cukup tidur. Sepanjang malam tadi, dia asyik terjaga setiap sejam. Bunyi hon, suara perempuan menjerit dan bayangan kereta Datsun tu muncul dalam mimpi dia. Berulang-ulang. Waktu sarapan, Mak Azim perasan anak bujangnya ni lain macam. Azim, kenapa muka pucat sangat ni? Kerja banyak sangat ke malam tadi? Tegur mak dia sambil hidangkan nasi lemak atas meja. Azim cuba senyum tapi hambar. Dia tak tahu nak mula cerita. Dari mana, Mak? Malam tadi masa balik dekat Karak, Azim nampak benda pelik. Rasa macam bukan manusia. Mak dia berhenti mengacau sambal, memandang Azim dengan wajah risau. Karak? Suara Mak Azim jadi perlahan. Azim angguk. Ada kereta lama macam Datsun. Muncul, hilang, lepas tu ada. Perempuan berdiri belakang kereta Azim. Lepas tu, semua rakaman dashcam hilang. Mak Azim terus duduk. Dia pegang tangan anak dia. Mak pernah dengar cerita pasal kereta tu masa mak muda dulu. Tapi dah lama sangat tak dengar orang sebut balik. Kalau betul Azim nampak, itu bukan main-main. Dulu ramai orang kata, siapa yang nampak kereta tu, mesti ada sebab. Azim telan air liur. Sebab apa, Mak? Mak dia pandang luar tingkap. Suara makin perlahan. Kadang-kadang, roh orang yang mati kemalangan, tak sedar dia dah mati. Dia ulang balik perjalanan terakhir dia. Kereta lama tu pernah terlibat dalam satu kemalangan yang tak masuk akal. Azim jadi makin tak senang. Duduk. Dia terus naik ke bilik dan buka laptop. Dia sambung carian yang dia mulakan malam tadi. Kali ini, dia taip dengan lebih spesifik. Datsun 120Y Accident Karak 1990s. Laman pertama penuh dengan kisah forum lama, blog-blog seram yang dah usang dan satu artikel berita dari tahun 1990. Tajuknya, 3 sekeluarga maut dalam kemalangan. Ngeri, kereta lama meletup. Tiba-tiba di Karak Azim klik artikel tu.
Dia baca perlahan-lahan. Menurut laporan, satu keluarga kecil, suami, isteri dan anak perempuan mereka maut bila kereta lama yang mereka naiki terbakar secara misteri selepas berlanggar dengan sesuatu yang tidak dikenal pasti. Laporan. Polis tak dapat jelaskan apa yang dilanggar sebab tiada bukti fizikal selain kesan remuk yang pelik pada bonet hadapan kereta. Azim scroll ke bawah. Ada gambar kereta yang rentung. Dia zoom in. Hatinya berhenti sekejap. Kereta tu sama macam yang dia nampak malam tadi. Sama. Datsun 120 Li. Warna kelabu karat. Azim terus ambil dashcam dari kereta. Dia cabut kad SD dan masukkan ke dalam laptop. Dia buka satu folder demi satu folder. Rakaman waktu pagi, petang, semua ada. Tapi bila sampai jam 1.35 hingga 2.05 pagi, langsung tiada. Bukan kosong. Folder itu sendiri hilang. Dia cuba guna software recovery. Tapi keputusan tetap sama. No file found. Azim geleng kepala. Mustahil. Mustahil benda tu tak rakam langsung. Tiba-tiba, satu folder baru muncul. Folder tanpa nama. Cuma simbol sebagai nama folder. Azim klik. Ada satu fail video saja. Nama fail. SRA 20Y last footage. MP4 bond. Tangan Azim menggigil. Dia klik play. Rakaman bermula dengan biasa. Suara radio dalam kereta. Bunyi enjin. Kelihatan dashboard dan jalan di hadapan. Tapi suasananya macam berbeza, gambar macam noise, warna tak seimbang dan ada gangguan statik. Masa menunjukkan 1.41 pagi saat dia ternampak kereta tu malam tadi. Dalam video tu, kamera menangkap kereta Datsun perlahan-lahan bergerak di lorong kiri, sama seperti yang dia nampak. Tapi ada satu perkara yang buat Azim hampir terlepas telefon dari tangan. Ada seseorang dalam kereta tu, tapi bukan manusia. Wajahnya kosong, gelap, matanya besar dan merah menyala. Tubuhnya kaku, seolah-olah lekat di tempat duduk pemandu. Tapi, pandangan makhluk tu langsung ke arah dashcam, seolah-olah ia tahu sedang dirakam. Rakaman terus bermain. Saat Azim cuba memotong kereta itu, tiba-tiba rakaman jadi hitam. Tapi audio masih berjalan dan dalam kegelapan itu ada suara. Suara perempuan berbisik perlahan. Kau nampak aku? Jadi kau takkan selamat. Azim tekan pause. Dia tak mampu tengok lebih lama. Nafas dia sesak. Dia terus cabut kad memori, lempar ke lantai. Peluh sejuk turun dari dahi. Pintu bilik tiba-tiba terkuak. Mak dia berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Azim, suara mak dia bergetar. Tadi masa mak siram bunga depan rumah, mak nampak kereta tu. Azim terus bangun. Apa? Mak dia mengangguk perlahan. Park depan pagar. Tak ada pemandu. Tapi enjin menyala. Azim rasa lutut dia nak longgar. Dia berlari keluar rumah. Tapi bila dia sampai ke pintu utama, tak ada apa-apa. Kosong. Tapi ada kesan tayar. Basah. Baru saja bergerak. Azim pandang sekeliling. Bunyi cengkerik malam sayup-sayup kedengaran. Jalan sunyi. Tapi dalam hati dia tahu, ini baru permulaan. Sejak pagi tadi, Azim duduk termenung di ruang tamu. Televisyen terbuka, tapi langsung tak ditonton. Air kopi di tangan dah lama sejuk. Fikirannya masih kacau. Rakaman dashcam tu, suara berbisik dan paling penting, kereta Datsun yang muncul depan rumah. Mak dia pun perasan anaknya tak tenang. Tapi sebagai seorang ibu, dia cuba tenangkan hati. Mungkin ni semua hanya gangguan sekejap. Tapi jauh dalam hati, Mak Azim tahu ada sesuatu yang lebih dalam sedang berlaku. Tengah hari itu, Azim buat keputusan untuk pergi semula ke tempat kejadian, Lebuh Raya Karak. Dia tahu ia bunyi gila. Tapi dia tak boleh duduk diam. Ada sesuatu yang menjerit dalam kepala dia. Kau kena balik ke tempat tu. Dia drive sorang-sorang. Jam hampir 1:30 hari. Jalan lengang. Cuaca mendung. Suasana sejuk. Dia pasang balik dashcam. Kali ni, dengan satu lagi kamera kecil, dia letak kat seat belakang. Dia tak nak lagi terlepas apa-apa.
Sampai ke kawasan tempat dia nampak kereta tu malam tadi, Azim perlahankan kereta. Dia cuba ingat betul-betul. Pokok besar tepi kiri, papan tanda selekoh tajam dan sisa tayar terbakar kat tepi rumput yang dia sempat perasan malam tu. Dia berhenti di bahu jalan, turun dari kereta. Angin meniup pelan. Sunyi, sangat sunyi. Dia berjalan ke arah rumput tinggi sebelah jalan. Masa itulah dia nampak sesuatu yang buat jantung dia berhenti berdetak sekejap. Ada kepingan kecil besi yang tertanam separuh dalam tanah. Kelihatan macam serpihan kereta. Azim korek sikit dengan kakinya. Besi itu berkarat, tapi bila dia cuci sikit dengan air dari botol, jelas kelihatan Datsun Azim telan air liur. Dia terus ambil serpihan tu dan masukkan dalam plastik. Dia teruskan pusing-pusing di kawasan situ. Tiba-tiba, dari arah belakang, dia terdengar bunyi enjin kereta lama, perlahan, berat, seolah-olah sedang menuruni bukit Azim toleh kosong. Tapi bunyi itu makin kuat. Dia tak tunggu lama. Terus berlari masuk kereta, hidupkan enjin dan sambung drive. Tapi kali ini, dashcam merakam semuanya. Sampai rumah, Azim terus sambung buat penyelidikan. Dia cari lebih banyak maklumat pasal kemalangan tahun 1996 tadi. Dia jumpa satu forum lama yang masih aktif, forum seram dari tahun 2000-an. Dalam satu thread tajuk, siapa sebenarnya pemandu Datsun 120W Karak, ada seorang pengguna lama dengan nama samaran Paksu Karak 97. Tinggalkan komen yang sangat panjang dan mengejutkan. Saya anggota bomba yang bertugas malam tu. Saya masih ingat sampai sekarang. Kami tiba di lokasi jam 2.10 pagi. Kereta tu dah rentung. Tapi yang pelik, kami cuma jumpa 2 mayat dewasa. Suami isteri. Tapi anak mereka hilang. Tak dijumpai langsung. Puas kami cari. Pihak berkuasa anggap budak tu tercampak masuk gaung. Tapi saya tak percaya. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Saya masih ingat suara perempuan menangis malam tu. Tapi tak ada siapa pun yang nampak dari mana datangnya suara tu. Azim terdiam. Anak perempuan tu hilang. Dia teringat suara dalam video dashcam. Kau nampak aku? Jadi kau takkan selamat. Azim rasa tengkuk dia berdenyut. Satu pertanyaan besar mula muncul dalam kepalanya. Adakah anak perempuan yang hilang tu masih berada di Lebuh Raya Karak? Bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang belum selesai urusannya. Malam itu Azim tidur lewat, tapi ada sesuatu pelik berlaku. Tepat jam 2.10 pagi, pintu bilik dia berbunyi perlahan, macam ada orang ketuk, tapi sangat lembut sekali. 2 kali Azim bangun perlahan-lahan melangkah ke pintu. Dia buka, kosong. Tapi ada satu kertas kecil dilipat 2 diselit bawah pintu. Dia buka. Tulisan tangan macam tulisan kanak-kanak. Boleh awak tolong saya nak balik rumah. Keesokan paginya Azim masih menggenggam kertas kecil itu. Tulisan tangan halus, comot, seolah-olah ditulis oleh seorang kanak-kanak. Boleh awak tolong saya nak balik rumah. Sejak dia jumpa nota itu, rumah jadi sunyi semacam. Mak dia keluar awal pagi ke pasar, tinggalkan Azim sendirian di rumah. Tapi Azim tak tenang. Setiap sudut rumah terasa lain. Dia pandang cermin di dinding ruang tamu. Dah lama cermin tu tergantung situ, tapi pagi ini seolah-olah cermin tu menyorokkan sesuatu. Azim bangun mendekati cermin. Pandangannya kabur sedikit. Mungkin sebab embun sejuk pagi atau mungkin kerana cermin itu sendiri berhabuk. Tapi bila dia lap perlahan-lahan, wajah seorang budak perempuan muncul di belakang pantulan Azim, terlompat dan terus berpaling. Tapi belakangnya kosong. Dia pandang balik ke cermin. Kosong juga. Peluh mula menitis. Hatinya laju berdetak. Ini bukan kali pertama benda pelik berlaku. Tapi kali ini, dalam rumahnya sendiri. Azim cuba bertenang. Dia buka telefon dan rakam suara. Aku tak tahu kau siapa, tetapi kalau kau perlukan bantuan, beritahu aku dengan jelas. Jangan ganggu keluarga aku. Dia ulang beberapa kali sebelum tutup rakaman. Bila dia nak playback rakaman suara tadi, jelas ada bunyi lain.
Di belakang suaranya sendiri terdengar suara halus menyahut, "Saya tak ganggu. Saya nak balik rumah." Azim terduduk. Jelas sekarang. Budak tu bukan nak menyakiti, dia nak dibantu. Tapi kenapa sekarang? Selepas hampir 30 tahun, apa yang buat roh dia tak tenang? Azim mula selidik lagi. Kali ini dia cari dalam arsip daerah Bentong dan Karak. Dia terjumpa satu nama yang muncul dalam laporan kemalangan tahun 1996, Nur Amira binti Salihuddin, umur 7 tahun. Nama itu tak banyak disebut dalam laporan rasmi, tapi ada satu dokumen daripada laporan saksi awam yang menyatakan bahawa Amira tidak ditemui selepas kebakaran. Dan lebih pelik lagi, tiada rekod pengebumian atau jasad dijumpai. Azim bulatkan nama tu. Nur Amira. Amira, kalau betul kau budak dalam kereta tu, aku akan cari jalan bantu kau. Malam itu, Azim ambil keputusan untuk bercakap sendiri dengan budak perempuan tu melalui cermin. Jam 2 pagi, dia duduk di ruang tamu. Rumah sunyi. Angin malam masuk dari tingkap yang sedikit terbuka. Cermin di depannya nampak tenang, tapi Azim tahu dia sedang diperhatikan. Dia ambil telefon, buka rakaman suara dan berkata, "Amira, aku nak bantu kau, tapi kau kena tunjukkan aku di mana rumah kau." Beberapa saat berlalu, tiada apa-apa. Azim hampir matikan rakaman, tapi tiba-tiba cermin berembun sendiri dari dalam. Macam ada seseorang bernafas dari sisi lain cermin, dan di atas embun itu tertulis sesuatu dengan jari kecil. "Rumah saya, dekat terowong." Azim menggigil. Dia tahu maksudnya. Terowong Karak lama. Terowong yang sekarang dah ditinggalkan sejak pembinaan laluan baru. Orang ramai elak lalu situ sebab banyak kes misteri dan gangguan berlaku. Tapi kalau itu satu-satunya dan tempat untuk dia tahu kisah sebenar Amira, maka dia tak ada pilihan. Keesokan paginya, Azim singgah kedai hardware. Dia beli lampu suluh, tali, kamera GoPro dan voice recorder. Kali ini, dia akan masuk terowong Karak lama seorang diri dan akan rakam semuanya. Mak dia cuba halang, tapi Azim hanya kata, "Mak, ada budak yang tak pernah sampai rumah. Dah terlalu lama dia tunggu." Azim nak bantu dia. Jam 4.30 petang, Azim sampai ke lokasi. Terowong lama tu terletak jauh dari laluan utama. Dikelilingi semak, pokok liar dan suasana sunyi yang buat bulu tengkuk meremang. Dia hidupkan kamera dan mulakan rakaman. Langkah demi langkah, dia masuk ke mulut terowong. Gelap, sejuk. Bunyi gemar kaki sendiri pun buat dia cuap. Di dinding terowong yang penuh lumut dan contengan lama, dia perasan ada lukisan budak-budak, krayon merah, biru, kuning. Semua lukisan menunjukkan rumah, kereta dan seorang budak perempuan dengan rambut pendek berdiri di sebelah api besar. Azim rakam semuanya. Bila dia sampai ke tengah terowong, semua lampu suluh mula berkedip-kedip. GoPro di dadanya turut ganggu signal. Dia berhenti sekejap dan dari kegelapan hadapan muncul satu suara halus. "Abang Azim." Azim kaku. Dia suluh ke hadapan. Seorang budak perempuan berdiri. Bajunya koyak, rambut separuh terbakar. Tapi wajahnya polos, sedih. Matanya bengkak seperti banyak menangis. "Saya nak balik rumah." "Boleh?" Azim telan air liur. "Amira, rumah kau kat mana?" Budak tu tunjuk ke arah hujung terowong. Dalam lubang. Saya terperangkap. Azim melangkah ikut arah tunjukkan. Dan bila dia tiba di hujung terowong, dia nampak satu lubang kecil dalam tanah, tertutup separuh oleh batu dan rumput. Dia mula gali perlahan-lahan. Tiba-tiba, tangan manusia terjulur keluar dari tanah. Kecil, keriput, seolah-olah dah lama sangat tertanam. Azim menjerit dan terundur. Tapi suara budak perempuan itu tetap kedengaran. "Abang, tolong tanam saya elok-elok. Saya tak sempat balik rumah." Tanah di hadapan Azim masih ternganga. Lubang kecil tempat tangan reput tadi muncul kini tertutup semula oleh kegelapan. Nafasnya tercungap, jari jemarinya masih terketar. Bau tanah basah dan besi karat memenuhi rongga hidung. Dia cuba kumpul semangat. Kalau ni jasad Amira,
Aku kena buat sesuatu, bisik hatinya. Dia keluar semula dari terowong untuk ambil peralatan dalam kereta. Cangkul kecil, beg kanvas dan botol air mineral. Jam baru pukul 6.15 petang. Tapi suasana sekitar terowong karak lama tu sudah seperti lewat malam. Langit gelap mendung dan angin bertiup perlahan, seolah-olah memerhati setiap geraknya. Azim kembali ke lubang. Kali ini, dia gali perlahan dan penuh hati-hati. Lepas lebih kurang setengah jam, dia jumpa tulang kecil, jelas milik seorang kanak-kanak. Bersama-sama tulang tu, ada rantai leher kecil berloket rama-rama yang masih kekal utuh. Azim kesat peluh di dahi. Dia keluarkan kain putih dari beg dan mula membungkus tulang-tulang itu satu persatu dengan penuh hormat. Tiba-tiba, cahaya suluhnya padam. Kegelapan menelan seluruh ruang. Tapi dari belakang, suara yang sama berbisik, "Terima kasih, Abang Azim." Tapi dia dah tahu abang dah jumpa saya. Azim berpaling. Tapi bukan Amira yang dia nampak. Satu bayang tubuh tinggi, berpakaian serba hitam, berwajah kabur, seolah-olah asap pekat yang membentuk manusia, berdiri dalam jarak 10 langkah. Dan ia berkata dengan suara garau dan panjang, "Kau ganggu urusan aku. Dia sepatutnya milik aku sejak dulu lagi." Azim tak tahu nak buat apa. Lutut terasa longgar. Tapi dia peluk tulang Amira erat-erat dan berkata perlahan, dia bukan milik sesiapa. Dia cuma nak balik rumah. Bayang tu meraung. Sekeliling mula bergegar, dinding terowong retak, batu-batu kecil berguguran dan angin menjerit macam ribut kecil. Tapi Azim terus lari. Dia keluar dari terowong sambil memeluk tulang Amira dan tak toleh ke belakang langsung. Sampai di rumah, Azim mandi dan bersihkan diri ikut adat. Malam itu dia letakkan tulang-tulang Amira dalam satu bekas kayu bersih, ditaburkan bunga rampai dan esok paginya dia bawa ke masjid untuk disempurnakan pengkebumian oleh pihak berwajib. Urusan pengebumian berjalan lancar. Hanya beberapa orang hadir, termasuk seorang pakcik tua yang memperkenalkan diri sebagai Imam Ramli, bekas tok imam kampung asal Amira. Lepas selesai semuanya, Imam Ramli mendekati Azim dan berkata, "Kau dah buat perkara yang orang lain tak berani buat, tapi kau juga dah buka satu pintu yang patutnya dah lama dikunci." Azim bingung. Imam Ramli sambung, "Budak tu bukan hilang dalam kemalangan. Dia dibunuh oleh seseorang yang rapat dan yang bunuh tu cuba tutup semua bukti. Bila kereta terbakar, semua orang sangka dia mati sekali. Padahal jasad dia tak pernah naik ke kereta pun." Azim menggeleng, nafasnya tersekat. Siapa yang bunuh dia, Tok? Tok Imam pandang langit, kemudian bisik perlahan, "Ayah dia sendiri." Tapi sebab tu bukan sekadar jenayah, ada unsur serahan. Amira diserahkan kepada penjaga jalan untuk sesuatu. Azim terdiam, hati dia makin berat. Apa yang dia sangkakan sebagai gangguan biasa rupa-rupanya adalah kes lama yang ada unsur pemujaan jalan. Sesuatu yang biasa disebut dalam cerita urban legend Karak. Tapi tak ramai berani siasat. Malam itu, Azim tidur awal. Tapi jam 2.10 pagi, dia terjaga semula. Dia terdengar bunyi enjin kereta lama, bunyi Datsun 120 berhenti betul-betul depan rumah. Dia bangun, buka tingkap perlahan, tak ada sesiapa. Tapi atas lantai depan rumah, ada satu benda yang buat dia kaku sekejap. Loket rama-rama Amira. Dia dah tanam loket tu sekali dengan tulang Amira. Tapi sekarang, loket tu muncul semula dengan sehelai nota kecil diselit di bawahnya. "Terima kasih, Abang, tapi dia takkan berhenti cari saya." Sejak pengebumian Amira, Azim harap semuanya akan reda. Tapi malangnya, gangguan makin menjadi-jadi. Setiap malam, jam 2.10 pagi, waktu yang sama kereta Datsun 120 liwi itu kononnya hilang di lebuh raya Karak dulu, Azim akan terdengar bunyi tayar
berdecit diikuti dengan enjin kereta lama berhenti di depan rumahnya. Tak ada sesiapa di luar, tapi bekas tayar muncul sendiri atas jalan bertar. Dan selalunya, ada nota atau objek pelik ditinggalkan. Loket, krayon terbakar, serpihan baju. Budak malah sekali sekeping gambar lama yang sangat kabur, menunjukkan siluet seseorang tengah menyerahkan seorang kanak-kanak kepada bayang hitam besar di tengah jalan. Azim tahu benda ni tak akan habis selagi dia tak bongkar siapa atau apa yang sebenarnya menuntut roh Amira. Dia mula cari balik rekod-rekod lama yang tak masuk dalam arsip rasmi. Dalam satu forum paranormal bawah tanah, dia jumpa entry dari 2007 bertajuk Penjaga Jalan, Sumpahan Lama Lebuh Raya Karak. Forum itu menyebut tentang satu ritual lama. Sebelum Lebuh Raya dibina, ada jalan perkampungan yang dikatakan sering berlaku gangguan dan kemalangan misteri. Penduduk lama percaya itu kawasan laluan ghaib, dan setiap kali ada pembangunan jalan baru, mereka wajib buat serahan, sama ada haiwan, barang-barang pusaka atau manusia. Azim terkedu. Apa yang Imam Ramli cakap mungkin betul. Bila dia semak semula identiti ayah Amira, Salahuddin bin Hassan, dia jumpa sesuatu yang meremangkan bulu roma. Lelaki itu merupakan salah seorang subkontraktor projek pembinaan awal Lebuh Raya Karak tahun 1995. Dan menurut artikel berita lama, dia hilang tanpa jejak beberapa hari selepas kereta keluarganya terbakar. Orang ingat dia turut terbakar dalam kereta, tapi realitinya, Azim mula yakin ayah Amira bukan mati dalam kereta. Dia menghilangkan diri lepas serahkan anaknya. Azim tahu dia perlukan bukti. Malam itu, dia pasang dashcam bukan saja dalam kereta, tapi juga di pagar rumah dan dalam bilik tidurnya. Dia set semua rakaman berjalan dari jam 2 pagi, jam 2:10 pagi. Azim sedang berbaring, mata terpejam tapi minda berjaga-jaga. Dan tiba-tiba, bunyi enjin lama berdengung. Datang semakin hampir. Dia buka mata. Dinding bilik bergegar perlahan, macam ada lori besar lalu di luar. Tapi ini bukan lori. Dia buka skrin telefon untuk tengok live feed dari dashcam luar. Apa yang dia nampak buat jantung dia berhenti seketika. Sebuah kereta Datsun 120 DY berwarna putih terbakar sedikit di bonet, tapi masih bergerak perlahan. Sedang berhenti betul-betul depan pagar rumah. Tapi anehnya, kamera dashcam tak dapat rakam nombor plat langsung. Kabur, macam ada gangguan elektrik. Dari sisi pintu penumpang, seorang lelaki berjubah hitam dan tak berkepala keluar perlahan-lahan. Tangannya panjang, jari-jarinya bengkok macam ranting tua. Dia jalan ke arah kamera dan memandang terus ke lensa walaupun tak ada mata. Dan bila dia bercakap, mikrofon dashcam rakam suara berdengung dalam bahasa yang tak dikenali. Bukan Melayu, bukan Arab, tapi penuh bunyi kerat dan desis seperti ular. Azim panik. Dia tutup skrin, peluk bantal dan baca apa saja ayat yang terlintas. Tapi jam berdetik lambat, seolah-olah waktu sendiri tak mau bergerak. Tiba-tiba pintu biliknya diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Azim terkaku. Ketukan tu bukan dari luar rumah, bukan dari ruang tamu, tapi dari dalam almari pakaian. Azim bangun perlahan. Dia pegang lampu suluh. Langkahnya berat. Dia buka almari, kosong. Tapi di dasar almari ada satu benda. Kamera Polaroid lama yang masih berbaki satu gambar terakhir Azim. Ambil kamera tu. Bila dia tekan butang, kamera tu cetak satu gambar kabur. Dan bila gambar itu keluar perlahan-lahan, bayang-bayang wajah Amira dalam keadaan terbakar, berdiri di sebelah bayang hitam, bertanduk yang besar, mula muncul dari kertas. Di belakang gambar itu, tertulis dengan tangan, "Aku tak pernah lepaskan dia. Sekarang giliran kau." Azim terus pengsan di situ. Keesokan pagi, Azim bangun di katil dengan kepala pening dan seluruh badan lemah. Tapi, peliknya, semua dashcam yang dia pasang kosong. Tiada rakaman, tiada footage.
Semua data missing atau corrupted kecuali satu. Dashcam dalam kereta dia masih menyimpan satu klip 33 saat. Dalam video itu, jelas kelihatan kereta Datsun putih muncul dari lorong gelap, diikuti oleh bayang hitam tinggi yang bergerak, laju ke arah kamera. Sebelum klip terhenti, Azim tahu ini bukan lagi soal membantu roh. Ini tentang menamatkan sumpahan atau menjadi mangsa seterusnya. Azim pandu kereta perlahan menyusuri Lebuh Raya Karak pada malam Jumaat. Dia tak pasang lagu. Radio dia tak hidup sejak malam dia jumpa loket Amira depan rumah. Cuma bunyi deruan angin dan tayar menyentuh jalan tar yang kedengaran. Jam sudah 1.45 pagi. Dia tahu dia akan sampai ke kilometer 248 dalam beberapa minit. Lokasi di mana kereta Datsun putih terbakar dan di mana dikatakan segala gangguan mula muncul. Dalam dashcam, tempat itu nampak seperti mana-mana tempat biasa di Lebuh Raya. Tapi secara fizikal, Azim boleh rasa udara mula berubah. Dingin, bergetar. Sampai saja di KM 288, Azim berhenti di bahu jalan. Dia keluar dari kereta, buka bonet belakang dan keluarkan satu kain kafan putih, sebuah bekas tanah kubur dan sebotol air zam-zam. Semua ini dia bawa atas nasihat Imam Ramli. Dia berdiri di tepi semak. Gelap, hanya disinari lampu keretanya. Yang redup, dia mula baca surah-surah pelindung. Nafasnya turun naik, suara dia perlahan tapi penuh niat. Tiba-tiba angin kuat menyapu wajahnya dan dari arah semak, satu suara budak menangis perlahan dan merintih. Abang Azim, tolong! Azim berpaling. Dalam kegelapan dia nampak bayang seorang budak perempuan keluar perlahan-lahan dari celah semak. Tapi wajahnya terbalik. Mata di bawah, mulut di atas. Badannya kecil tapi melentik macam dah lama reput. Dan suara itu tetap suara Amira. Azim mundur. Dia tahu ini bukan roh sebenar Amira. Siapa kau sebenarnya? Jerit Azim. Bayang budak tu berhenti. Dan dalam sekelip mata berubah jadi entiti tinggi berjubah hitam. Berdiri tegak depan Azim dengan muka yang diselaputi kain hitam berlendir. Dari celah kain itu, mata merah muncul seketika. Aku penjaga jalan ini. Roh itu milik aku. Tapi engkau telah buka jalan baru. Tangan panjang makhluk itu terjulur ke arah Azim. Dia rasa tubuhnya ditarik ke belakang secara gaib, terdorong ke tanah dengan kuat. Kain kafan dalam genggamannya tercampak jauh. Namun, dalam saku bajunya masih ada loket rama-rama Amira. Azim cepat-cepat capai loket itu dan bacakan ayat kursi, kuat-kuat dengan seluruh tenaga yang dia ada. Loket itu mula bercahaya samar dan entiti hitam menjerit, menggulung dirinya seperti asap ke langit. Tapi sebaik sahaja cahaya itu hilang, kereta Datsun putih tiba-tiba muncul di jalan, bergerak perlahan ke arah Azim tanpa pemandu. Lampunya menyala terang. Enjinnya bunyi macam nadi manusia yang degil untuk mati. Azim berdiri saja di hadapan kereta tu, memegang loket Amira erat-erat dan melaung. Kalau engkau tuntut dia kerana perjanjian orang dulu, aku batalkan semua malam ni. Dengan nama Allah, aku halang jalan ini dari diambil oleh makhluk sepertimu lagi. Tiba-tiba langit dilanggar kilat, hujan turun lebat. Kereta Datsun tu berhenti betul-betul 1 meter dari Azim, lalu terbakar secara perlahan-lahan, seolah-olah semangat dalamnya sedang disucikan. Dalam api, dia nampak seorang budak perempuan tersenyum dan melambai Amira. Dan sebaik wajah itu lenyap, kereta itu meletup dalam senyap. Tiada bunyi, tiada api menjulang. Hanya senyap. Azim kembali ke kereta. Pakaian dia basah kuyup, tapi hatinya lapang. Dia pandu balik ke rumah dan untuk pertama kalinya sejak gangguan bermula, tiada bunyi enjin kereta jam 2.10 pagi. Namun, sampai di rumah, dia dapati kamera dashcam dalam kereta auto rekod semula. Dia buka klip paling terkini jam 2.12 pagi. Rakaman menunjukkan dia sendiri duduk dalam kereta, tersenyum, tapi dalam cermin belakang, wajah Amira duduk di kerusi
belakang menunduk dan suara perlahan keluar dari speaker. "Terima kasih Abang Azim, tapi saya masih tak jumpa ibu." Azim tidak boleh lena malam itu. Rakaman dashcam yang menunjukkan Amira duduk di kerusi belakang keretanya berulang dalam fikirannya. Dan lebih menakutkan, rakaman itu tidak boleh dipadam. Setiap kali dia cuba delete, fail itu muncul semula dalam folder baru dengan nama fail yang semakin pelik. Ibu Amira belum tenang final.mp4. Dia tahu gangguan belum berakhir. Amira mungkin sudah diselamatkan dari cengkaman makhluk hitam itu, tapi rohnya belum lengkap. Dia masih mencari sesuatu atau seseorang. Azim ingat kembali kata-kata Imam Ramli sebelum dia ke KM 288. Dalam dunia ini, ada roh yang hanya akan benar-benar tenang bila dua perkara lengkap, jasad dan waris. Azim kembali semak fail lama. Kali ini dia tumpukan sepenuhnya kepada siapa Ibu Amira. Tapi nama wanita itu langsung tidak disebut dalam surat kematian, laporan polis, maupun sijil lahir Amira yang dia dapat salinan dari kenalan di jabatan. Nama Ibu kosong. Dia fikir mungkin sistem lama gagal rekodkan maklumat. Tapi bila dia cek arsip digital dan fizikal, seluruh rekod berkenaan Ibu Amira memang tiada. Seolah-olah dia tak pernah wujud. Azim hubungi semula seorang wartawan bebas, Kak Nadia, yang pernah buat penyiasatan kes-kes lama berkaitan Karak. Malam itu, mereka berjumpa di sebuah warung 24 jam. Kak Nadia bawakan satu fail lama yang dia dapat dari archive tidak rasmi. Fail itu berisi salinan laporan asal kes kebakaran kereta keluarga Salahuddin tahun 1995 yang Azim fikir dia dah baca sebelum ini. Tapi versi Kak Nadia lain. Di muka surat terakhir, tulisan tangan pegawai penyiasat menyatakan kanak-kanak Amira Saleha dijumpai selamat dalam bonet, tidak hangus. Lelaki dewasa ditemui hangus di kerusi pemandu. Wanita tidak dikenal pasti dikatakan melarikan diri ke arah hutan berhampiran sebelum hilang. Azim terdiam. Ini versi yang tak pernah dilaporkan. Siapa wanita ni? Mungkin Ibu Amira? Soal Azim buat Kak Nadia hanggup. Kemungkinan besar. Tapi tak ada siapa tahu siapa dia. Tak ada gambar. Tak ada cap jari. Macam dia tak pernah hidup. Azim cuba cari saksi tempatan yang mungkin pernah nampak kejadian atau dengar cerita lisan. Selepas 2 hari mencari, dia jumpa seorang lelaki tua yang tinggal dekat kampung Sungai Gapoy, tak jauh dari KM 288. Pak Cik Rashid, umur hampir 80 tahun, menyambut Azim dengan mata sayu. Bila Azim tunjuk gambar Amira masa kecil, lelaki tua itu terus pegang dada. Ya Allah, budak ni, dia anak Suryati. Azim terkejut. Suryati siapa? Suryati anak angkat Tok Batin lama dulu. Dia kahwin dengan kontraktor jalan orang luar. Tapi bila Suryati lahirkan anak, tiba-tiba dia menghilang. Tok Batin cakap dia dijemput semula sebab dia tak patut keluar dari kawasan tu. Azim tergamam. Jadi, Ibu Amira adalah keturunan penjaga laluan lama Karak. Sebab tu makhluk itu tuntut Amira bukan kerana perjanjian biasa, tapi kerana darah. Azim pulang malam itu dengan kepala berat. Sampai di rumah, dia dapati sesuatu yang buat jantung dia hampir berhenti. Adik perempuannya Aina sedang tengok video dashcam yang dia tinggalkan dalam folder sulit. Abang, siapa budak ni? Dia panggil abang. Tapi kenapa belakang dia gelap sangat? Azim segera rampas telefon. Aina, jangan tengok. Tapi sudah terlambat. Malam itu Aina menjerit dalam tidur. Tubuhnya kejang dan mulutnya tak berhenti meracau satu ayat. Ibu, ibu, saya di sini. Azim baca ruqyah sekuat hati. Aina akhirnya tenang, tapi bila dia bangun pagi, dia tidak ingat apa-apa. Cuma satu perkara pelik, di tangan Aina ada luka kecil berbentuk rama-rama, macam lambang yang sama dalam loket Amira. Azim tahu dia tak boleh buang video itu. Dia tak boleh elak lagi.
Dia mesti kembali ke tempat asal Suryati, kawasan larangan di hutan berdekatan KM 248, tempat yang lama dikatakan dijaga oleh keturunan separa alam. Dan yang paling menakutkan, dalam mimpi malamnya, Amira muncul. Sekali lagi kali ini dengan suara lain. Suara wanita dewasa yang berkata, "Bukan aku yang kau patut takut, tapi dia yang tak mahu aku pulang." Azim menyusuri jalan berbatu di tepi hutan simpan lentang, berpandukan maklumat dari Pak Cik Rashid. Jalan itu sempit dan hampir dilupakan orang. Dia berjalan kaki hampir 2 jam sebelum sampai ke sebuah kawasan yang langsung tak sepatutnya. Ada kabus tebal menutup pandangan, tapi di balik kabus muncul satu perkampungan kecil, beberapa pondok kayu lama dengan atap nipah. Ada api unggun, bau kemenyan dan bunyi gendang perlahan, seolah-olah kampung itu sedang mengadakan upacara. Azim tidak percaya matanya. Kampung ni tak pernah disebut dalam mana-mana catatan rasmi, tapi jelas ia wujud, seolah-olah dipelihara oleh sesuatu dari dilihat manusia biasa. Satu persatu penduduk kampung muncul. Mereka berwajah sayu, mata mereka kosong, berpakaian putih pudar, dan semuanya menyebut nama yang sama, Suryati, anak penjaga. Azim terkejut. Itu nama Ibu Amira. Dari balik pondok besar di hujung kampung, muncul seorang wanita tua bongkok yang memegang tongkat. Matanya buta, tapi dia berjalan tepat ke arah Azim, seolah-olah sudah lama menanti. "Kau Azim, penjaga baru?" Azim kaget. "Saya bukan penjaga, saya cuma nak bantu roh Amira. Dia anak kepada Suryati. Dia tak tenang." Wanita tua itu angguk perlahan, sebab Suryati masih hidup, tapi bukan di dunia ini. Azim tidak faham. Apa maksud makcik? Wanita tua itu menunjukkan arah ke sebuah gua di belakang kampung. Suryati ditahan sebab dia langgar perjanjian. Dia bawa darah kami keluar ke dunia manusia. Kau nak bantu Amira? Bebaskan ibunya. Azim diberi sebatang lilin hitam dan diiringi oleh seorang lelaki kampung bernama Raji ke gua tersebut. Masuk saja ke dalam. Bau hanyir menyengat. Dinding gua dipenuhi ukiran lama, simbol mata, bulan hitam, dan bentuk rama-rama yang patah sebelah sayap. Lebih dalam Azim masuk, lebih gelap dan sejuk ruangnya. Sampai di satu ruang besar, dia nampak seorang wanita muda duduk bersila, diikat dengan tali putih yang kelihatan seperti bernafas sendiri, bergerak perlahan-lahan seperti makhluk hidup. Wanita itu mengangkat kepala. Suryati. Mata dia sama seperti Amira, tapi wajahnya tak berubah dimakan masa, seolah-olah dia dibekukan dalam masa. Dan mulutnya terkatup oleh benang halus dari langit gua. Azim hampir melangkah masuk, tetapi satu makhluk besar menjulur keluar dari bayang-bayang. Tingginya hampir menyentuh bumbung gua. Kulitnya hitam berlendir dan kepalanya berbentuk seperti topeng ritual lama. Tanduknya melengkung ke belakang dan dari dadanya terkeluar jantung yang masih berdenyut. "Kau bukan penjaga, tapi kau bawa darah. Maka kau perlu ganti." Azim faham. Dia bukan datang sebagai penyelamat, tetapi sebagai tawaran baru. Makhluk itu menyerang. Azim nyaris terkena cakar pertamanya, tapi dia sempat nyalakan lilin hitam yang diberi wanita tua tadi. Lilin itu mengeluarkan asap putih yang tebal dan tajam, membuat makhluk itu menjerit kesakitan dan mundur. Azim cepat-cepat potong benang di mulut Suryati. Dengan suara lemah, Suryati berkata, "Kau perlu bakar jantung dia. Itu pusat kuasa. Tapi kau akan hilang sesuatu yang kau sayang." Azim lihat ke arah dada makhluk itu. Jantung merah tua yang bergantung, berdetak kuat. Dalam satu tindakan nekat, Azim lemparkan lilin hitam tepat ke jantung makhluk itu. Jantung itu meletup dalam cahaya putih terang. Makhluk itu meraung sambil runtuh seperti pasir hitam. Gua bergoncang dan Suryati terlepas dari ikatan. Tapi dia
tidak bangun. Aku dah tak boleh pulang. Tapi beritahu Amira dia bebas. Azim menjerit cuba selamatkan Suryati, tapi gua mula runtuh. Dengan nafas tersekat, Azim melarikan diri keluar. Hanya sempat lihat mata Suryati tertutup perlahan. Sampai di luar, kampung tadi sudah hilang. Kabus makin tebal. Azim terduduk di tanah, penat dan keliru. Dia buka telefon. Dashcam auto-sync ke cloud. Video baru muncul. Dalam video itu Azim memandu, tapi di kerusi belakang Amira duduk dengan wajah tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Abang Azim. Ibu dah aman." Lalu dia perlahan-lahan hilang dalam cahaya pagi. Namun, satu detik terakhir dalam video itu sangat aneh. Paparan peta GPS dalam kereta Azim menunjukkan dia memandu ke satu destinasi baru. Pusat penjaga, 1.02 AM, arahkan penjaga baharu. Azim tak tidur sepanjang malam. Dia hanya duduk diam dalam kereta, memandang skrin dashcam yang kini kosong. Rakaman terakhir Amira telah hilang, tapi satu-satunya bukti bahawa kejadian itu benar hanyalah satu. Koordinat baru yang muncul dalam sistem GPS, pusat penjaga, 1.02 AM. Azim tak faham maksudnya. Tapi sejak dia keluar dari gua semalam, dia mula perasan perubahan pelik dalam dirinya. Bila dia lalu di kawasan Karak, radio dalam keretanya akan berbunyi sendiri. Bukan muzik, tapi bisikan suara wanita. Kadang-kadang suara Amira, kadang-kadang suara ibunya. Yang paling pelik, kereta dia kini tak perlukan kunci untuk dihidupkan. Dia cuba rujuk balik kepada Imam Ramli, tapi tok imam itu sudah berpindah secara tiba-tiba dan tanpa khabar. Azim tahu untuk dapatkan jawapan sebenar, dia perlu ke lokasi yang ditunjuk GPS. Maka dia pandu keretanya malam itu juga menyusuri semula lebuh raya Karak. Kali ini ke satu simpang lama yang sudah ditutup. Papan tanda di simpang itu, Jalan Lama Karak, tidak dibenarkan masuk. Azim ikut juga. Jalan itu gelap dan sempit, hanya disinari lampu kereta. Tiba-tiba jam dalam keretanya menunjukkan 1.02 AM. Enjin mati sendiri, lampu padam, semua jadi gelap. Dia buka pintu, melangkah keluar. Dalam samar-samar, dia nampak kereta Datsun putih yang terkenal itu. Kereta yang dikaitkan dengan banyak kemalangan misteri di Karak. Tapi kali ini, kereta itu tidak bergerak. Ia terbiar, berlumut dengan nombor plat yang sudah pudar. Azim dekati perlahan-lahan. Di dalam kereta itu ada seorang lelaki tua, berpakaian lusuh, bersandar pada stering, matanya tertutup. Di lehernya tergantung loket berbentuk rama-rama, sama seperti Amira. Dan aina Azim cuba buka pintu. Tiba-tiba lelaki itu buka mata. "Akhirnya engkau datang." Suara lelaki itu berat, matanya merah. "Azim kaku, aku penjaga sebelum ini. Dan kini aku perlu lepaskan tugas aku. Kau dipilih. Bila kau selamatkan roh yang terperangkap antara dua dunia, kau automatik jadi pengganti." Azim cuba melawan. "Saya tak pilih ini." Lelaki tua itu senyum hambar. "Sama seperti aku dulu. Tapi penjaga bukan dipilih, penjaga dipanggil. Dan hanya yang melihat jalan terakhir akan dipanggil." Tiba-tiba kereta Datsun putih itu menyala sendiri. Lampu depannya terang dan jalan di hadapan mula terbuka seperti sebuah lorong ke dimensi lain. Setiap malam ada roh yang cuba lintas jalan ini. Mereka sesat, mereka keliru. Penjaga perlu pastikan hanya yang layak boleh lepas. Yang lain mesti dibawa pulang. Azim ingin lari, tapi tubuhnya berat. Tangannya melekap ke string keretanya sendiri. Radio hidup dengan sendiri dan suara Amira bergema. "Abang Azim, sekarang giliran abang." Azim menjerit, namun keretanya bergerak sendiri masuk ke lorong cahaya bersama Datsun putih di depan dan semuanya gelap. Seminggu kemudian, wartawan Ganadia terima email misteri. Penghantar azim.penjaga200@gmail.com. Subjek, rakaman dashcam.
Bukti karak. Dalam email itu hanya satu video, rakaman dari dalam kereta. Jalan lama karak. Tapi pemandunya bukan Azim, seorang remaja lelaki, kelihatan panik. Di saat akhir video, remaja itu melihat cermin belakang dan bertanya, siapa yang duduk belakang tadi? Dan dalam rakaman itu, dari arah depan, kereta Datsun putih mula muncul perlahan-lahan. Kereta misteri di Lebuh Raya Karak masih muncul hingga hari ini. Ada yang kata, jika kau lalu jalan lama selepas tengah malam dan keretamu terasa berat, jangan pandang belakang, jangan buka radio dan jangan jawab bila ada suara panggil nama kau, kerana mungkin kau bukan pemandu sebenar malam itu. Kalau kau masih di sini, terima kasih sebab berani dengar sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau berani, kita jumpa lagi dalam mimpi.